Alamak bang, Ha. keluar ni saya pakai hari-hari setahun. Kau tak basuh? Tak basuh masa tu. Kau ni memang tak ada ala tuju kan. Kau ikut orang yang sebenarnya kan. Ada lah tuju bang. Mana kau ada ala tuju, kau tengok orang ajak jual kereta, kau daripada Tama dan ini kau pergi jual kereta. Lepas tu dah tak boleh berjual kereta dan kau pergi balik masuk bidang kau. Dia cakap ni Datuk Najib sebuah, saya nak you potong kaki sebuah. Sebab dia ada ukuran yang spesifik yang lain pada orang. Putih kehidupan masih aku masih bernyawa. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya dengan Era kembali dalam musim yang ke-8 Hitam Putih Kehidupan. Yes. Era. Abang, kita jumpa lagi. Ya, Era makin nampak berseri-seri sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada SC Guest sebagai penaja utama kita, iaitu Tong Guest yang paling handsome, yang paling ringan di dunia, yang pandang anda tengok kat depan ni. Okey, satu yang merah ni, yang merah untuk kegunaan kat rumah. Ya, betul. Okey, yang hitam tu kegunaan komersial. Macam kalau orang di kedai. Yang pastinya apa yang istimewanya AC Gas ni, tongnya kita gunakan bahan aramid fibers, okey? Bahan bulletproof dan heat resistant, yang di mana dia tidak akan meledak meletup. Dia paling-paling kalau panas sekali pun dia akan melt. Masa raya tu, hari raya keberapa kan? Dekat Kelantan. Ya. Dekat Kelantan 8 rumah hangus. Betul lah. Antaranya puncanya daripada tong gas yang meletup. Jadi maknanya tong gas ni tak meletup dan juga paling ringan. Kita boleh tunjukkan paling ringan. Paling ringan, tengok ni. Tong gas. Tapi ini kosong lah. Larat lagi abang angkat kau agak-agak lah. Aku angkat kiri kanan. Okey, hari ni kita nak cerita pasal packaging. Packaging, tajuk kita pada hari ini ialah Graduan Universiti Pertama Komplek. Pertama komplek ada universiti bang. Kau tu lah budak-budak. Graduan Universiti Pertama Komplek. Jadi kalau kau nak tahu universiti ni kat mana, kau orang tunggu kejap. Nanti aku akan cerita. Tapi kita nak cerita pasal packaging. Macam mana kehidupan manusia daripada zaman Nabi Adam dulu kan. Zaman Nabi Adam sampai sekarang, manusia ni ada packaging. Packagingnya pakaian lah. Packaging tu. Packaging lah. Jangan main. Kalau zaman-zaman batu lu orang pakai cawat je. Itu packaging dia. Kalau kau lahir zaman batu, kau pakai cawat Era. Tak boleh nak bayangkan bang. Zaman tu memang Betul zaman lah. tu kan. Itu dah habis fashion dah tu. Habis fashion. Jadi kalau tak pakai daun-daun je. pakai daun-daun je kan. Jadi revolusi kehidupan manusia tu bertukar. Bagaimana tamadun tu bertukar, bagaimana pakaian-pakaian ini direka, akhirnya disebutnya sebagai fashion. Betul. Fashion ni memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Kira orang menutup aurat. Dan dalam masa yang sama juga ia menjadi satu bidang perniagaan. Betul. Itulah yang berlaku kepada tetamu jemputan kita. Yang berkaitan juga dengan fashion dan pengalaman dia bukan calang-calang juga. 39 tahun berpengalaman dalam bidang alteration. Bermula daripada alteration tu, sekarang dia mempunyai kedai sendiri. Jadi bersama kita hari ini ialah Encik Muhammad Saad bin Mahmud, atau lebih dikenali sebagai Abang Lan. Abang mesti kenal Abang Lan? Kenal lah, ramai kenal. Assalamualaikum, Lan, apa khabar? Waalaikumsalam Tok. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau dekatkan sikit mic kau tu. Macam tu. Kau jangan nak macho-macho sangat dengan aku. Alamak, tak biasa abang macam ni. Tapi bang, kalau saya tengok Abang Lan dengan usia Abang Lan sekarang dah 56 Abang Lan. 56. Tetapi tetap nampak perut flat bang. Segak lagi, bergaya lagi, tampan abang. Abang Idola saya Remy. Remy mana? Oh, Remy. Zaman apa tu bang? Filem apa tu? Gila-gila remaja. Gila-gila remaja. Kau punya baju memang collar dia satu tak ada. Tak ada bang. Tengok. Alamak. Kau fashion apa yang kau pakai ni? Fashion apa? Aku ingat tadi kau punya style abang fashion. ingat apa ni? Ni vintage punya. Yalah, tadi itulah aku ingat kau sengaja masukkan ke dalam tu. Alamak, tadi kalut kot. Tengok. Tak bang, bila orang tu dia tahu pasal fashion, bila walaupun dia tersilap, orang ingat tu fashion. Okeylah, selamat datang ke Podcast Hitam Putih. Hari ini saya nak Lan kongsi pengalaman Lan selama berpuluh-puluh tahun dalam bidang fashion yang bermula daripada Universiti Pertama Komplek.
Universiti Pertama Komplek ni saya gelarkan Universiti Pertama Komplek. Kenapa Universiti Pertama Komplek? Kenapa aku panggil kau belajar kat Universiti Pertama Komplek? Apa sebenarnya kau punya sejarah dekat Pertama Komplek tu? Terima kasih Tok jemput saya. Terima kasih Era. Ya. Tapi saya rasa Tok lebih faham kot pasal Pertama Komplek ni sebab Tok lagi senior pada saya. Zaman dia ni. Itu aku nak tanya kau. Orang tak nak tahu pasal aku. Okey, kita cerita pasal awal permulaan dulu bazar pertama tu Tok. Okey. Dulu bazar pertama tu dia gerai dijadikan untuk orang Melayu, diusahakan oleh orang Melayu di situ. Gerai dia macam ada jaring-jaring je. Oh, ya ke? Jaring-jaring. Jaring-jaring. Oh, masuk gerai tu dia tak ada mall. Dia pertama dah ada tapi mall. diwujudkan bazar pertama ni untuk gerai orang Melayu. Di luar-luar mall tu. Di belakang tu yang dulu mungkin Era pernah pergi bazar di belakang tu yang dah canggih selepas tu. Dah ada cermin-cermin tu. Oh, saya tak. Tapi kau budak lagi lah. Bazar tu tak ada lagi. Tapi sebelum tu dia macam jaring-jaring dia pakai tu je lah Ya, dia jaring-jaring, ingat jaring mata ayam tu. So dia macam tu dulu. Asal dia, tapi saya tak pernah lah zaman tu yang saya dengar cerita. Yang saya sampai tu dah cantik, dah canggih dah. Semua orang ingin nak masuk pertama tu zaman tu. Ya. So sebab apa saya datang ke situ, saya ni start daripada Shah Alam tu. Oh, Kau dari pada Shah Alam. Saya dah habis sekolah di Shah Alam. Kau sekolah kat mana? Sekolah menengah Shah Alam. Okey. Tempat yang mana filem Mazura buat tu. Okey. Kau nampak lah Jamal Bila tu? Masa syuting tu? Kelas saya dengan pejabat dekat je. Masa Jamal datang tu, berebut semua nak pergi sign. Saya ada duit RM1 masa tu, saya suruh dia sign. Ui, RM1 besar time tu. Dia sign, cikgu siap cubit saya lagi. Oh ya. Tapi tak ada hal lah. Tak, okey. Minatnya pasal. Abang Lan belajar dari Shah Alam. Tapi memang tinggal dari Shah Alam ke atau Saya bagaimana? tinggal di Shah Alam. Oh, tinggal orang Shah Alam lah ni. Dibesarkan di Shah Alam. Okey. Jadi belajar di Shah Alam. Habis sekolah di Shah Alam tahun 87. Tak Okey. habis pun sampai penggal pertama tu saya dah lari. Saya minat pada dah nak jadi rockers. Saya ingin sangat nak jadi rockers sebab zaman tu rock tengah naik sangat. Tapi pakaian rockers apa sangat? Seluar ketat, pakai kemeja atau t-shirt, dah rock lah tu jaket. Yes. Tapi dia kena ada cutting. Oh, nak cutting juga. Bukan rock pakaian dia orang relax je ke jaketnya macam mana? Tengok zaman-zaman yang permulaan awal-awal rock yang masa tu kan baru first album masa tu. Idola kita adalah dia masa tu. Amy Search. Kita nak jadi macam band ni lah. Kebetulan masa tu form 3 dapat call. Man Kida dapat call. Excitednya bercakap tapi tak tahu nak cakap apa sebab minat je. Jadi lepas tu pada tu saya nak buat seluar saya skinny. Tapi kat mana tak ada tempat alteration masa tu. Jadi kebetulan mak saya meniaga. So bila mak saya meniaga, ada brother ni dia selalu datang makan kat tempat mak saya. So dia buat alteration dekat komplek PKNS Shah Alam. Okey. Jadi mak saya kenalkan dengan dia. Dia pergilah alter kat abang ni buat kedai alteration. Saya pergi alter dengan dia. Lepas tu dia pun suka saya, dia cakap kerja dengan aku lah. Ada basic menjahit ke? Tak ada. Dia ajarlah buka-buka apa semua. Bermula dengan buka-buka. Gaji RM5 masa tu Era. Dapatlah upah RM5 buka-buka tu. Seronoknya dapat duit. Kau buka baju abang tu? Tak, buka Bukan benang. buka baju bang. Dia tak kau cakap tak habis. Cakap habis Kena congkil benang satu-satu pakai Kau pisau. buka. Ni orang duk tengok ni kan. Kau cakap rupanya kau kerja buka. Kau buka baju abang tu ke seluar abang tu ke bukan? Bang, kadang baju orang pun saya kena buka bang. Buka benang. Okey, lepas tu? Lepas tu dia ajar saya. Lepas tu saya kata, baik aku kerja terus. Tak payah sekolah lah. Waktu tu umur berapa tu bang? 17 tahun.
Tengah sekolah lagi. Tengah sekolah. Dapat buka-buka benang, lepas tu dapat upah, dah rasa seronok. Sebabnya reason ni pasal kat sekolah influence rock tu tengah kuat. Oh, yelah. Kawan saya seorang dia rockers, dia gitaris. Dari 12 tahun dah main gitar. Saya tengok rock. Aku nak rock kat Ya, mana? abang. Kalau jadi rock, bang, orang jadi artis, orang jadi penyanyi. Abang rock tapi nak buka benang. Sebab saya tanya kawan saya, last lah saya tanya kawan saya masa saya dah kat pertama tu, saya tanya kawan saya, kalau kita jadi artis dengan businessman, mana lagi best? Cakap, lebih baik kau jadi businessman. Businessman boleh beli populariti, dia cakap. Macam mana tu, bang? Pula businessman boleh beli populariti pula. Dia cakap. Kau dengar? Okey lah, bagus lah. Sebab businessman ada duit, populariti kita boleh beli. Mana boleh beli? Banyak orang kaya tak boleh beli populariti pun. Dia beli orang untuk, artis nak buat show. Datanglah tempat dia buat show. Datang tempat dia buat show ataupun dia organize show. Dia ada duit, dia boleh organize show. Ya. Yang sebenarnya abang mungkin tak ada bakat menyanyi ke nak jadi artis, tapi dia ada bakat dan minat bermula dengan buka-buka benang. Okey, Lan. Sebelum kau cerita lanjut pasal diri kau ni. Okey. Fashion ni, apa erti fashion bagi definisi kau? Sebagai seorang rockers. Okey. Fashion adalah bentuk badan yang kita tampilkan di dalam, maksudnya kita tampalkan di atas badan kita tu. Itulah fashion. Okay. Maksud dia kalau penampilan abang macam tu, influence abang macam tu, cutting abang adalah macam tu. Maksud kalau abang nak kena jadi rock, abang kena badan kena slim. So kalau abang nak jadi thrasher, badan abang gemuk. Rambut panjang tu adat lah. Tapi dia dekat situ sebenarnya. Daripada badan kita tengok cutting dia macam ni. Kita buat macam ni. Sebab kita ada proportion body. Okey. Proportion body maksudnya abang ada kepala, ada badan, ada kaki. So semua tu adalah proportion dia. So jangan bagi nampak badan tu lebih panjang pada kaki. So kalau baju abang panjang, nampak kaki abang pendek. So abang kena pendekkan sikit baju tu, panjangkan kaki abang. Pun nampak proportion body abang. Penting ke benda tu? Penting. Sebab? Untuk eye contact. Orang tengok, apa hal badan dia macam tak balance je. So abang pun rasa tak selesa kalau abang pakai apa tak kena baju aku ni. Sebab cutting tak kena. The first impression tu penting, bang. Kadang-kadang ada orang tak confident. Sebab depend pada orang macam mana. Dia nak penampilan macam mana, kita boleh letak je. Orang-orang pun boleh. Abang bayang orang-orang tu abang pakai kan, abang letak je. Tetap nampak dia berpakaian juga. Betul. Tapi sebagai manusia abang nak, aku nak bergaya lah. Abang tengok cermin abang akan, betul. Takkan abang tengok, cuna mampulah aku lah. Macam abang tak kisah, aku tak kisah sangat abang pasal fashion ni lah. Ya. Sebab abang memang orang tengok abang handsome kan. Jadi orang tengok muka abang je. Abang selalu macam tu cakap saya. Kau menghina aku, Ira. Bukan menghina, bang. Abang confident tu terlebih sangat. Dia kata, jangan kurang confident. Abang, jangan over confident. Tahu? Alah. Okay, Lan. Okay, fashion ni sebenarnya, dekat Malaysia ni, bila betul-betul fashion masuk ke Malaysia, ialah kalau kau cakap 60-an, kita masih lagi pakai baju yang Malaysia buat, baju cara Melayu apa semua kan. Tapi bila betul-betul fashion penetrate kat Malaysia ni? Yang saya sedar pada diri saya lah. Sebab apa saya, arwah bapak saya dah meninggal, umur saya 5 tahun. Mak saya kahwin lain. Saya dah ada bapak tiri. Bapak tiri saya memang terror main gitar. Dia lepas tu arwah lah. So dia memang fashion. Saya tengok dia pakai apa pun kena. So bila pergi bandel kadang dia beli je jaket tu. Cakap macam jinjang tapi dia pakai kena. Mungkin Latif Ibrahim ke saya tak tahulah. Tapi yang saya tahu dia minat ialah Blues Gang.
Blues dia 80-an. Iyalah zaman 80-an abang. Okey. So yang saya sedar tu 80-an. So yang abang kata 70-an tu saya baru lahir betul tu. Tak, maksudnya kau ada buat kajian tak bila fashion ni apa semua, ataupun kau memang langgar je zaman kau, zaman yang selepas tu kau lupakan ke apa? Kau tak ada buat kajian sikit fashion punya perubahan, angin dia macam mana? Fashion ni start daripada 40s. Okey. Masa 40s sebab apa influence untuk apa yang influence orang buat jeans ni yang sekarang ni, yang denim yang orang buat apa selvage denim, dia akan follow balik kepada since 1960, 1940. So look vintage tu macam mana pakai. So tapi saya tak ke arah tu bang. Saya suka ke arah yang versatile tu macam mana. Untuk sekarang ni, masa zaman rock tu saya tak fikir orang lain, saya fikir rock saya je. Right. Okay, kalau dari dulu permulaan Abang Lan kita ialah dengan rock, dunia rock, okay. Jadi fashion rock semua. Sekarang ni peralihan fashion ni dah pelbagai lah. Jadi mungkin kita boleh fokuskan pada rock sebab kompleks ni pertama kompleks ni memang dikenali dengan tempat-tempat rockers lepak, tempat motor-motor ke apa semua dekat situ. So Ajis nak otter semua dekat situ. So sekarang ni abang dah beralih pula. Okay, beralih. Adakah rock masih relevan lagi sekarang? Style-style rock tu masih relevan? Ada perubahan ke macam mana? Memang fashion tetap relevan. Sebab apa? Untuk scenes yang kita ambil pada new era ni, sebab dia orang suka, ada yang suka pada fashion skinny, ada yang pakai suka pada second. Macam sekarang ni dia balik kepada 90s. 90s yang pakai loose cut, so crop. Itu balik pada 90s. Kalau saya tengok fashion abang ni masih lagi mengekalkan rock dengan ada chain. Kalau chain untuk colour macam ni, chain ni untuk dia pergi pada klasik. Kalau brass. Kalau saya pakai yang colour silver itu nampak rock. Ini klasik rock lah ni. Ini klasik rock lah. Macam Datuk Rosyamno, dia apa fashion apa ni? Boleh abang Ni tolong remaja. terangkan? Dia dah remaja, nampak sekarang punya new age punya Ni apa, anti-anti. Tak, dia sebenarnya macam ni. Bila kita muda, kita nak nampak matang. Bila kita dah matang, kita nak nampak muda. Less is more katanya. Itulah sebab saya katakan tadi bagaimana packaging itu membantu. Banyak orang bila dia berumur dia takut nak kelihatan memakai fashion yang terkini. Confident, macam Lan kata tadi, confident tu kena ada. Jadi maknanya macam saya kalau katakan packaging saya boleh merubah. Kenapa kau tak pakai kereta yang kau pakai masa mula-mula berlakon dulu? Kenapa kau tukar kereta? Baru kita pula. Ni baju mak kau pakai ke apa ni? Fashion lah. You know nothing about fashion. Untuk wanita pula, dia just balance. Dia nice colour dengan apa ni. Dia boleh mix. Macam-macam boleh mix untuk perempuan ni. Right, betul. Untuk lelaki ni, dia dua je. Kadang paling kuat jaket je. Cuma rockers ni, dia boleh lebih. Dia start, ada yang dulu zaman 80s tu, ada yang sampai pakai jubah yang kain setin, jubah sampai panjang. Seluar apa. Korang brother-brother yang tahun 80-an, 90-an, kalau korang tengok ni kau ingat budak-budak muda yang kau tengok podcast ni mesti kau tengah-ngah. Tapi kejap lagi aku sambungkan zaman sekarang ni. Tapi zaman tahun 90-an dulu aku ingat lagi, seluar ketat, ni rockers ni seluar ketat pakai singlet. Yes. Pakai singlet. Abang pakai situ? Pakai singlet. No, bulu ketiak panjang. Bila naik bas mini, pegang bulu ketiak panjang ni. Wah, rock kononnya. Aduh, kusut lah zaman tu. Abang jujur, abang pernah tak buat perangai macam tu? Apa tak pernah pula, memang zaman aku. Memang cerita zaman dia. Zaman dia. Okey Lan, macam mana kau boleh terjemus masuk ke pertama ni Lan? Daripada Shah Alam tadi tu. Daripada Shah Alam saya dah belajar, dah dapat diploma lah katakan. Sebabnya saya dah boleh buat semua, dah boleh buat slim. Bermula dengan buka benang, dah pandai kat, potong. Boleh kecil pinggang dah, boleh apa kecil kaki sampai ke cawat semua. So dah boleh buat apa yang orang nak. So saya fikir saya nak luaskan. Sebab Shah Alam apa ada masa zaman tu bang.
So saya pergi ke pertama. Kawan saya yang buka kedai tu, abang dia adalah orang pertama yang buka kedai alteration di pertama. Arwah Bani. Bani, ya. Mungkin abang tahu. Kenal. Ni Bani, ni Dol Leather. Sebelah Ridwan Foto. Sebelah Ridwan. Tapi bang, ketika itu Pertama Kompleks itu adalah mall kebanggaan orang-orang kebanyakannya orang Melayu lah yang punya kedai sana. Ibarat sekarang ni ada kedai di KLCC. Di Pavilion. Di Pavilion. Dia punya gah je. Jadi semua orang peniaga kalau ada kedai dekat Pertama Kompleks tu, dia ada nama lah tu. Sebenarnya korang kena ingat tau bagi budak-budak muda, shopping mall yang pertama dekat Malaysia ialah Ampang Park. Okay, Ampang Park. Ampang Park siapa level-level masa tu pergi Ampang Park, okay, standard lah. Yang lain datang tangan kat belakang ataupun tangan dalam kocik lah. Kenapa tu? Tak ada duit. Kan tengok je kan. Masa tu dekat Ampang Park tu ada satu kedai kasut, masa tu kasut Kickers. Kickers tengah top gila lah kan. Siapa boleh beli Kickers masa tu, kira awet tengok pun pasal kasut tu boleh dapat awet. Zaman tu. Lepas tu pertama dibuat, itu pun nasib baik pertama tu ada sebab pertama ni di bawah UDA, jadi kerajaan punya, jadi dibagi peluang kepada bazar yang kat belakang tu untuk orang Melayu. Orang Melayu mulakan berniaga, samalah macam LAN ni ataupun Dol Leather ke apa benda, Bani apa semua, dia orang bagi peluang. Bakat-bakat dia orang ni, dia orang tak ada tempat nak pergi sebab sebelum tu semuanya dekat Coket. Okay. Semuanya orang Melayu kalau nak berniaga kat Coket, Batu Road Supermarket, kat depan-depan tu saja. Jadi sebenarnya Pertama Kompleks ni mengalihkan dari segi tepi jalan masuk standard ke kedai. Dia jadi masuk standard lah. Bazar masa tu standard lah. Siapa dekat bazar masa tu standard. Jadi nak mengalihkan ekonomi orang Melayu, khasnya peniaga-peniaga Melayu ke arah itu. UDA yang bantu. Lepas tu wujudlah Campbell. Campbell depan pertama tu je. Campbell shopping complex. Shopping complex. Dia sebenarnya depan tu ada panggung wayang. Memang jadi orang Malaysia ni kalau datang KL, dia akan pergi dekat Pertama Kompleks tu lah. Yes. Jadi maknanya bila dia balik kampung, aku pergi Pertama tau. Orang kampung yang tak pernah pergi KL. Pertama. Tempat dia, kedai dia macam ni. Macam ni. Macam tu lah dia orang cerita. So Lan, kau masuk dekat Pertama tahun? Saya masuk Pertama tahun 90. Okay. Dan, itu your first kedai lah? Bukan you first kerja. kedai. Bekerja. Saya bekerja di satu kedai ni. Kedai ni artis banyak datang masa tu. Fokus sebab saya datang ke Pertama ni sebab nak jadi rockstar tu kena datang Pertama masa tu. Sebab reason dia rockers berkumpul di Pertama. Betul. So Time tu. saya Ada tempat jamming kat atas. Ya, Doremi. Ada Doremi, ada Amera Studio. Di bazar tu ada. Boleh katakan macam ni lah sekarang cerita lah. Korang nak tahu artis-artis rock ketika itu, Amy Search, Awi selepas tu, memang semua main Pertama. Maknanya memang artis-artis Malaysia tu kalau nak jumpa dekat Pertama tu standard lah dia datang tu kan. Jadi kau masuk ke situ lah kan, kau nak jumpa artis ke apa? Saya bekerja di kedai kawan saya tu. Dan masa tu saya nampak wow, bila dia orang nak buat konsert dia orang akan datang waktu seluar. So ada geng yang A ni dia akan pergi kat Bani, geng yang ni dia pergi kat kedai kawan saya ni. So nama kedai kawan saya tu Headquarters Jeans Clinic. So lepas tu dia tukar kepada Art Club. So saya pun kerja di Art Club tu. Dan ramailah artis bang masa tu. So wow, kita jadi star. Dia orang superstar. Sebab kita superstar cari star. Kita kena mensuperstarkan dia. So nak skinny macam ni okey. Lepas tu besok nak konsert. Dia orang pergi konsert. Jadi adakah engkau sendiri ataupun dia orang selera dia orang atau engkau yang bagi konsultan dekat dia orang? Masa tu kita nak skinny je. Tak kira janji ketat. Paling ketat macam mana. Tak boleh pakai pun tarik je. Masuk plastik.
Masuk plastik je lah. Tak boleh masuk ni, baju kasut tak boleh masuk, semua keseluar plastik masuk sini dulu. Yang ketat tu ni ke getah ke? Tak atau ada, getah? jin biasa je. Zaman tu susah nak dapat jin Getah. getah. Oh. Adalah satu brand tu yang saya pernah pakai. Sama lah juga masa zaman tu era kan. Zaman tu kalau kat rumah kita masak pakai dapur minyak tanah, kau tahu. Dapur minyak tanah yang pakai yang ada sumbu ataupun satu lagi yang sumbu dia berlengkar macam ni, yang cap butterfly dia. Ada botol kat sini, lepas tu buka sini. Kontrol. Lepas tu ada satu lagi yang krek. Kan dah susah. Sekarang ni dah ada AC gas. Dah ada AC gas, maknanya kita dah moden kan. Dah moden. Dah tak payah lagi krek. Tak payah. Lepas tu dah kena 2 bulan kena kuik lah semua, nak kena buang tahi minyak dalam tu semua susah. Okey. Kan? Dia ada peralihan juga dapur ni. Daripada dapur krek tu. Daripada dapur arang. Mula-mula dapur kayu. Lepas tu dah kira modern sikit. Dapur minyak tanah. Ada botol dia tu. Aku tahu aku simpan dah botol tu kan. Dia ada chop butterfly tu. Dia masuk kat dalam ni, lepas tu dia keluar. Dia macam ni lah. Dia botol kat sini, dia keluar kat sini, dia pergi kat dapur tu. Yang satu lagi tu, dia punya minyak kat bawah. Lepas tu dia ada berjurai-jurai macam obor-obor punya kaki tu, obor-obor punya tu. Jadi krek. Dia naikkan sikit, dia dah basah, bakar. Masak. Sekarang ni. Nah. Pusing je. Paling sekata ringan, je api dia. Sekata je. Lepas tu paling ringan, paling selamat. Inilah dia AC gas. AC gas. Okey. Yang pastinya menggunakan bahan-bahan yang orang kata bukan murah. Kalau orang sebut Kevlar je orang tahulah. Itu adalah bahan-bahan brand terbaik, brand premium yang menggunakan bahan aramid fibers, bahan bulletproof dan heat resistant. Okey. Tadi kita bercakap tentang fashion, peralihan daripada pertama semua dan sebagainya. Tapi dengar-dengar pada certain year, Abang Lan kita beralih daripada dunia fashion, tiba-tiba pergi jadi sales representative Pro 2. Dah tak boleh pergi lah tu. Kenapa ada peralihan pula tu? Dah tak boleh kena buang kerja lah. Datang lambat, malas. Itu zaman kegemilangan saya masa dekat alteration. Okay. Ah. Apa maksud kau zaman kegemilangan kau ingat orang lain tak boleh buat alteration? Kau seorang je. Alhamdulillah. Apa hebat kau sangat? Levi's panggil saya bekerja masa tu. Ya ke Levi's panggil kau kerja? Jadilah. Levi's panggil kau kerja ke kau minta kerja? Saya kebetulan masa tu saya di pertama. Lepas tu mungkin abang ingat Just Jean kot. Just Jean ingat? Okey. Ada satu akak ni, dia pergi ke bawah tu, dia cari untuk orang untuk setiap raya dia orang kena pakai orang buat alteration ni. Sebab potong kaki dia akan bagi free. So jadi dia pun cari, dia tanya ada siapa-siapa nak kerja kat kedai Just Jean. Kat pertama Just Jean, kalau dekat Campbell Just Fit. Yes. Alamak. Zaman dia lah. Okey. Betul bang? Okey, lepas tu kakak tu panggil kau. So jadi saya cakap saya boleh. So saya pun pergi. So saya bekerja dengan dia sebulan. Okey. So saya kerja dengan sebulan, 93 saya kerja dengan dia. So 93 saya dah start kat situ. Dan 94 pun dia panggil saya. Untuk season, kalau season apa tu lah, yang peak season lah orang kata. Untuk bulan puasa lah. Okey. Sebulan bulan puasa saya akan kerja dengan dia. Alright. So jadi 95 dia panggil saya terus kerja dengan dia. Masa tu dia buka kedai, ada butik di Subang Pret. So saya Levi's Subang Pret. So dia panggil saya untuk buat alteration, dan masa saya di Subang Pret, jadi saya tengok masa tu 505 tengah popular. Ada bang, zaman abang. Sampai sekarang ada lagi 555. So jadi perempuan suka pakai 505 ni sebab dia low waist. Sebab zaman tu dah start low waist lah. So, slim straight dan low waist. So perempuan ada shape. Jadi bila dia pakai seluar lelaki, kat belakang dia tu akan jadi lebih. So jadi lebih. Jadi saya bagi idea untuk kecilkan pinggang. So yang alteration untuk potong kaki tu free bang. So bos saya cakap, okay, yang mana alter you ambil.
Start tu saya kita kena buat detailing sebab saya ada pengalaman untuk buat alteration sebelum ni. Saya tak buat potong kaki je, saya suggest customer kalau nak pakai cantik macam ni. So dia orang suka lah. So masa tu 505 berlaku. So jadi saya buat balik cutting dengan shape semua jadi. Saya buat balik original balik Kak. Okey. Sebabnya kita Asal kau panggil dia kakak? Dia lagi muda daripada kau. Ay, kita nampak tua ke? Ni cemas ni. Okey. Okey. So jadi kita buat balik se-original yang boleh. Jadi semua alteration masuk kat saya. Gaji dapat, alteration dapat tu. So jadi daripada situ saya fikir dah 6 bulan saya kerja situ. Sebab situ banyak student. Subang Jaya banyak student masa tu. Jadi dia buka lagi satu kedai dekat Star Hill. Ui, Star Hill ni tahun bila ni? Star Hill dah lama? 95. Oh. So 95 tu saya kerja di Star Hill pula. Under Levi's. Under Levi's. Okey. Di situ saya nampak saya dapat customer yang lebih high end. Sebab di situ adalah butik-butik high end masa tu. Alright, okay. Dan Levi's ada masa few brand yang denim. Lepas tu 96 tu dah terkeluar lah. Masa di Star Hill tu saya lagi kembangkan lagi saya punya ilmu. Sebab reason dia saya berjumpa dengan banyak orang yang profesional yang nakkan cutting. So masa tu dah start macam-macam cutting ada. So jadi banyak-banyak apa macam hairdresser apa kat situ. Diorang nak beli seluar dan tak boleh tak dapat cutting. So saya buat alteration di Levi's shop dan bos saya bagi untuk orang yang mana nak hantar seluar kat saya ambil je. So saya bawa ambil dan saya bawa balik dan buat di rumah. So ada yang pergi dekat butik dan nak beli dan call saya, "Okey, Lan boleh datang tak sini untuk tengok cutting saya pakai sesuai tak?" Yang daripada situ saya kembangkan lagi. So lepas saya kembang kat situ, kebetulan masa tu tengah shock kerja kat situ, tapi kawan saya kerja di Pro 2. Dia kata, Lan jom ikut aku lah kerja kat Pro 2. Aku dah baru berapa bulan kerja dah boleh pakai kereta, dia cakap. Wah, shock juga kan. Masa tu tak pernah pakai kereta, bang naik bas mini je zaman tu. Jadi saya pun okey lah. Saya ikut dia. Saya berhenti kerja Levi's, saya ikut dia kerja Pro 2. Oh betul, 3 bulan dah boleh pakai kereta. Shocknya. So saya pun kerja di Pro 2 tu. Sebab reason dia masa tu orang tengah shock nak beli kereta. Saya rasa zaman 96, 97 ni. 98, 97 gawat. Bila gawat tu nak buat loan dah susah. Bila dah susah, dapat basic berapa ratus je bang masa tu. Jadi saya pun tak jadilah. Saya pun fikir balik nak buat. Lepas tu banyak orang jual kereta yang sambung bayar ni. Masa zaman tu saya tak boleh lah sambung bayar sebab banyak risiko. Saya fikir macam mana aku nak buat, nak hidup masa zaman susah sangat bang. Kau dah kahwin masa tu? Dah kahwin 95 saya kahwin bang. Lepas tu saya fikir alamak. Lepas tu jadi saya fikir tak boleh buat apa. Saya tolong kawan saya di Kelang. Dia panggil Orchard Square di situ. Orchard Square ni ialah komplek MPK di Kelang. So dekat situ pun saya belajar untuk saya buat alteration dengan dia. Lepas tu tengok ada satu kawan dia ni selalu turun balik Bangkok. Selalu pergi Bangkok balik buat beli barang. Masa tu bundle tengah top dengan boots apa. Orang gila nak pakai kasut boot masa tu. Saya tengok best juga kan. So saya pun risik dan saya try menyaga. Saya menyaga di Jalan Taiping first. Jalan Taiping kat mana? Kelang. Okey.
So dia kira macam pasar Ramadan. Kau ni memang tak ada ala tuju, kau ikut orang yang sebenarnya kan. Ada lah tuju bang. Mana kau ada tuju, kau tengok orang ajak jual kereta, kau daripada Tama dan ini kau pergi jual kereta. Lepas tu dah tak boleh berjual kereta dan kau pergi balik masuk bidang kau. Ini nak cari pengalaman bang untuk hidup. Sebabnya macam mana saya nak buat Kau masa tu bukan cari pengalaman, kau cari duit. Survivor bang, survivor. kena survive lah bang hidup. Okay. So jadi bila tengok macam tu, saya menyaga dan berjaya menyaga tu bang. Kau menjaga tepi jalan tu? Kau jual kasut? Bandar. No, saya jual collection. Collection apa? Pakaian daripada kasut, baju, seluar semua saya jual. Bandar daripada Bangkok tu, bawa ke masuk. Zaman tu start streetwear. Streetwear. Streetwear yang orang suka main skateboard apa semua ni. Barang-barang tu lah. Okay. Saya menyaga. So first saya menyaga 4 hari sebelum raya barang saya dah habis lah. So alhamdulillah lah. So saya pun dengan modalnya tu saya nak belajar pergi Bangkok pula. Start tu saya pergi Bangkok, saya research, saya berjalan Bangkok cari barang apa semua. Maknanya kata kota fashion tu lah kat sana. Asal tak kau cakap kota fashion dekat Bangkok pula? Sebab fashion dia sentiasa bertukar bang. Dan setiap tempat ada lain-lain fashion. Kenapa Malaysia lambat? Sebab budaya kita lain. Maksudnya? Maksud dia budaya kita boleh pakai baju tu setahun tak apa. 5 tahun, 10 tahun tak apa. Dia orang setiap bulan tukar. Oh ya ke? Ya. Okay. Kalau abang pergi kat Peratu 6 tu, setiap bulan tukar. Minggu ni abang pergi lain, minggu depan abang pergi lain. Sebab Peratu 6 tu adalah the biggest wholesale center in South Asia. So jadi daripada situ saya belajar untuk pengalaman di sana, dan bila saya balik sini saya start berniaga di Uptown. Uptown Damansara? Uptown Damansara. Macam mana pula kau dapat kedai situ pula? Itu bukan kedai bang, itu pacak tepi jalan je. First saya sebelum saya berniaga kat situ, saya beli Vespa sebiji bang. Okay. Dan saya suruh member saya buat carrier kat belakang tu. Dan buat carrier, saya menjaga atas Vespa. Sebab saya tengok dekat Bangkok, dia orang menjaga atas Volkswagen lah apa bang. Tapi saya fikir, aku tak ada duit nak beli Volkswagen ni. Beli Vespa lah. So beli Vespa, saya buat box kat belakang. Saya menjaga lah awal-awal tu, menjaga collection, aksesori apa semua. So bila berkembang tu, saya dah start boleh beli pakaian. Saya menjaga pakaian pula. Kalau kita tengok rentetan Abang Lan ni lah daripada awal lagi. Okay, Abang Lan cakap awal-awal tu Abang Lan SPM pun tak habis tak. Terus sebab minat pada rock dan cutting semua kan. Jadi Abang Lan rasa rentetan kalau diberi peluang untuk sambung belajar, adakah Abang Lan rasa akan memudahkan lagi perjalanan Abang Lan, ataupun kerana itu menjadikan Abang Lan seorang survivor sekarang ni? Letak mana je, okey, kat mana boleh hidup, mana boleh hidup, mana boleh hidup. Adakah Abang Lan rasa di usia sekarang ni pelajaran tu penting? Yes. Sebab bila untuk buat apa saja, bila kita ada pelajaran, kita mudah untuk buat kertas kerja. Okay. Kertas kerja tu menampakkan yang kita mudah untuk mendapatkan loan ke apa. Right. Dan saya tak fikir pun untuk loan. Saya fikir aku ada RM50, aku berniaga dengan RM50. Sebab hidup survival. So rezeki ada je. Tak pernah putus pun. Selama saya hidup tu tak pernah putus pun rezeki saya. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya hidup, rezeki tu tak putus, dan sampai sekarang saya berkedai pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Allah Ta'ala punya kuasa. Betul. Tapi kalau ada ilmu yang, maksudnya ada ilmu yang dan sertifikat tu lebih berguna, mudah. Lebih mudah. Kalau anak-anak sekarang ni, kalau anak-anak Abang Lan, katakanlah dia pun berminat untuk nak berniaga di usia muda waktu sekolah, adakah Abang Lan akan encourage ataupun Abang Lan suruh habiskan sekolah dulu? Sekarang anak-anak saya yang meneruskan perniagaan saya. Di usia berapa tu? Anak saya yang seorang tu umur 30 dan seorang dah 27. Okey. So dia orang dah
start. Dia orang pun kau suruh berhenti sekolah awal juga? Tak, dia orang habis sekolah tapi dia orang tak nak sambung belajar. Saya cakap okey tak apa. Seorang cari jalan dia orang. Yang seorang start dengan modeling, yang seorang saya masukkan serapkan dekat kedai saya di Sungai Wang dan habis di Kat Sungai Wang kau ada kedai? Ada. Tingkat berapa? Tingkat 2. Jual apa? Saya di situ alteration juga. Alteration. Kau ni memang hidup kau memang alteration je. Sebab Allah Ta'ala dah Kepakaran dia tu bang. Daripada muda kot belajar. Sekarang ni dah jadi expert. Okey, jadi maknanya lah ada kedai dekat Sungai Wang, lepas tu ada kedai dekat Rasta juga. So tahun bila bertapak di Rasta? Saya bertapak di, kita cerita Sungai Wang bang. Okey. Saya bertapak di Bukit Bintang dulu. Okey, Bukit Bintang dulu. So sebelum roboh Bukit Bintang. Okay. So bila dia 2015 roboh. Saya masuk di Sungai Wang, di Bukit Bintang ialah 2009. 2009 tu masa tu orang tengah gila dengan high end vintage. High end vintage. Tapi saya ada banyak collection barang-barang vintage ni. Bag handbag vintage, vintage. Bila cakap tentang vintage, mungkin ada ramai yang tak tahu di sana. Apa vintage ni sebenarnya? Vintage ni adalah penjenamaan lama yang disimpan lagi dan masih dikekalkan lagi. Bawa ke depan, sekarang orang suka. Barang-barang klasik, barang-barang lama. Klasik. Itulah vintage. Tapi vintage Macam ni kau bang lah, ada Ra. value. Macam kau lah. Kau ni daripada dulu dah vintage, masih orang Abang, suka. kalau era vintage, abang apa? Abang vantage. sebab abang dibakar semangat abang sebab tu abang jadi power kan. Sebab abang dekat dengan ni, dengan tong gas yang sentiasa membakar semangat abang untuk berada di hadapan, berada di atas. Sebab apa sentiasa tak sedar diri. ada AC gas. Tong Ada gas AC yang gas. paling ringan dibuat daripada aramid fiber, bahan bulletproof. Dia tahan panas, dia tak boleh meletup. Betul. Jadi kat rumah semua jangan tak guna tong gas ni sebab tahun ini yang bestnya AC gas, siapa yang beli AC gas ni dia ada peraduan dapat rumah sebiji. Ya, melalui apps AC Gas, anda kalau nak purchase, kadang-kadang diorang tak tahu nak purchase kat mana kan. Dia tak tahu ejen mana, kawasan mana. Pergi saja, download saja apps AC Gas. Di situ kita boleh request nak minta tambahan gas ke, nak beli tong gas ke. Nanti akan ada ejen yang contact. Dan di situ juga dengan setiap pembelian, anda berpeluang memenangi sebiji rumah. Sebuah tu lah aku cakap kau dah Sebiji. vintage. Sebuah rumah. Sebuah rumah sebiji. Ada orang kata sebiji rumah. Mana satu betul? Itu bahasa pasar. Tu orang sekolah-sekolah tak nak. Kau jangan ikut Lan. Lan lain. Dia memang tak suka sekolah. Dia nak jadi rockers. Lepas tu tak jadi rockers kan. Okey. Berbalik kepada Encik Lan kita lah. Abang Lan kita Tak pergi ke Sungai Wang tadi. Tak habis cerita tu. Aku dah kacau dia. Okey. Cerita balik. Okey. Robohnya. Robohnya Bukit Bintang. Sebelum roboh bang, masa tu era fashion tengah meletup untuk vintage ni. Bundle vintage ni sebab new generation dah start suka. So saya kebetulan sebelum tu yang saya duk pergi Bangkok tu, saya pergi je Bangkok, dia ada satu tempat di Bangkok dan di sempadan Cambodia ni. Sempadan Cambodia adalah kota tempat bandel yang besar sekali, tempat bandel yang sampai sekarang orang duk suka pergi. So bila saya pergi kat situ, saya akan collect handbag. Saya suka handbag vintage yang saya suka tengok. Saya collect. Bila saya masuk saya balik daripada Bangkok tu, saya buka kedai di Bukit Bintang. Jadi saya bawa balik, keluarkan collection tu semua. First month saya jual habis. Saya cakap, wow. So barang saya dah tak ada nak jual. Saya macam mana ni kan. So saya collect lah bundle lain pula, jual. So sebenarnya bila saya buka kedai di Bukit Bintang tu, persepsi saya tak nak buat alteration lah. Saya penat lah buat alteration ni sebab nak tengok orang, nak bercerita, nak convince orang pakai macam ni. Saya rasa lebih baik aku berniaga, sebab berniaga one to one untung. Tak payah buat.
Tapi kalau nak buat nama, kita kena buat alteration juga. Saya kena buat alteration. Sebab semua orang nak pakai alteration ni. Sebab masa zaman tu skinny tengah top. Okey. So jadi pun saya buat alteration juga. Dan saya, alhamdulillah masa saya buat alteration di situ, supporter saya banyak daripada pavilion. Brand-brand yang besar-besar ni banyak support saya di situ. Sebab saya rasa saya dah tak nak influence pertama tu, saya tak nak lah. Sebab Dan brand besar ni hantar alteration kat kau. yes. Lepas tu dia kata alteration kau charge RM20, dia charge RM200. No. Dia orang menipu dia orang. No bang. Habis tu? Dia bagi kau. Dia bagi kau. Antara yang famous sekali, butik tu pun dah tutup. Brioni. Apa dia? Brand Brioni. 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 Kalau abang tahu Brioni ni Brand mahal bang. lah. Daripada brand-brand lain dia mahal bang. Untuk Yes. lelaki. So yang menjadikan dia datang kat saya tu sebab budak-budak pavilion ni dah bagi tahu alteration kat Balan. Alteration kat Balan. Dekat Secret Art Touch. So first boss dia datang kat kedai saya cari, I nak cari Lan. Siapa pula dia ni kan? Okay, I Lan. Nak buat apa? I nak suruh you buat jaket ni. Sebab dia nak alter, potong tangan je. Abang tu jaket tu berapa? Dekat 30,000 bang. Dia cakap, Murah tu. murah bang. Saya pakai 40-50 atas. Yes. Sebab dia cakap saya dah pergi pertama semua cari Semua orang. takut nak buat. Semua takut nak buat. Sebab jaket tu dengan kulit lembut, dia boleh reversible pakai. Oh ya. So then saya masa tu okey, saya kata saya boleh buat. Kau confident pula? Confident lah bang, benda kerja kita. Okay. Saya pun okey, saya buat. Dah siap, saya pergi hantar kat dia. Saya hantar dekat KLCC, butik dia. So dia tengok. Dia terkejut. Benda tu boleh buat. Sebab tak nampak macam pesan nota. Okay. So then dia jadikan saya sebagai panel alteration. No. Masyu. Dan antara seluar yang saya pernah alter ialah seluar Datuk Seri Najib. So, seluar aku kau tu tak cerita. Abang takkan Oh, aku low class lah. Tak. Okey, faham. Faham lah. Abang panggil saya Kali, ni bang. kali terakhir lah aku hantar kat kedai kau. Abang tak nampak abang yang masa bukan. Tu Datuk Seri Najib punya seluar kau tu? Ya bang. Oh. First time saya dapat, okay, wow. Dia cakap ni Datuk Seri Najib seluar, saya nak you potong kaki seluar. Sebab dia ada ukuran yang spesifik yang lain pada orang. Sebab orang kadang 40,5, dia 40 suku. Beza. Lepas tu nak slanting pula. Ini orang-orang lama punya style lah. Orang kelas lama dia akan pakai slanting bang. Oh, slanting tu maksudnya? Curve di belakang. Oh, dia potong ke belakang tu ke? So dia Apa tutup. sebab dia? Sebab di depan buka, di belakang. Oh, dia tutup belakang ni kan. Dia tak tengah belakang ni. Okey. Menarik tu. Itu orang lama. Orang sekarang tak ada kot. Ya. Semua pakai just straight macam ni je. Dia orang lama. Yes. Itu dia kata Tak, menarik tu. fashion ni sebenarnya Era, Lan. Back. Dia bukan kira orang lama, orang baru. Kau nak cakap sekarang yang seluar bagi-bagi sekarang budak pakai tu bukan zaman dulu ke? Yes. Yang berbottom tu, yang bawah kembang tu bukan zaman tahun 70-an ke? Yes. Fashion is a business. Maknanya kalau dia tengok, kau tengok dalam masa sekarang ni 5 tahun dia orang tukar, 5 tahun dia orang tukar, because kalau katakan dia kekalkan fashion tu, maknanya bisnes tu tak berjalan maju. Jadi bila dia tukar, seluruh orang tukar, jadi maknanya bisnes akan berkembang. It's all about money. Kan? Kalau aku pakai yang belakang, kat belakang tu slanting tu apa masalah dia? Tak ada masalah. Habis tu yang kau nak gelak dengan aku kenapa? Cuma dia kata tadi itu orang lama. Bersesuai lah. Memanglah bersesuai. Tapi belum comeback lagi. Kau Sabar. ni dah macam tau, macam hakim negara. Ada. Ada fashion. You know nothing. Aku tak tahu lah siapa yang buat baju kau ni. Apa bah fashion? Itulah abang tak tahu. Hakim Korea. dia pakai Korea Touch nama dia. Hakim dia pakai macam ni. Kalau Abang Lan kita suka rock, kita suka Korea Touch. Okey. Okey. Dia yang saya pakai ni pun vintage bang. Okey. 1940s, World War II.
Ni jaket ni. Tu dia. 1940. Kau ya je 1940 kau tahu tahun bila tu? Ini first Sukajan dipanggil Sivinia jacket. First Sukajan. Sukajan tu apa? Sukajan tu Kak yang Jan aku kenal lah. sebab dia Japanese. Saya pun tak tahu apa Sukajan tu. Sebab Sukajan biasanya dia ada embroidery macam ni. Oh. Yang macam saya pakai ni hand embroidery. Ini macam baju nenek aku ada pakai baju tidur macam ni, ada kait-kait gambar burung. Kalau ada yang itu lagi mahal bang. Serius ah? Serius bang. Ada simpan dah. Apa nak beli? Dulu kita tak faham bang. Kalau kita faham, zaman tu kita dah kaya sekarang bang dengan benda-benda yang kita ada Simpan dulu. kan? Ya bang. Ya, benda-benda ni macam ni ada peminat tersendiri lah. Dia bukan mass market lah. Worldwide. Worldwide lah. Oh iya ke? Maksudnya kalau fashion macam ni, kalau kau ada macam ni, kalau masuk kat dalam internet kau boleh jual worldwide. Yes. Berapa boleh jual ni? Beribu-ribu lah bang. Atas 10 lah. Oh. Ya ke? Atas 10,000 ni? Yes bang. Asal aku tak simpan baju nenek aku dulu. Baju kebaya nenek kita dulu pun ada harga bang. Ya ke? Oh. Abang, lepas ni abang simpan semua baju abang. Saya memang simpan semua baju saya daripada beg sekolah saya sampai sekarang ada lagi. Vintage. Roshano. Beg yang saya buat sendiri daripada kulit. Abang buat Yang sendiri. kawan saya pergi curi kat kilang kulit. Aku tak tahu dia curi, dia jual kat aku. Ini cerita betul. Aku mengaku je kan. Kan? Dia Ada lagi bang? Ada. Hui, vintage tu bang. Beg sekolah saya. Saya semua saya simpan. Orang lama memang suka macam tu, simpan-simpan Bukan, barang kadang-kadang orang tidak tahu nak menghargai barang-barang lama. Macam tengok Di balik jaket LAN ni ada cerita. Sama juga dulu orang simpan gambar dalam album. Di balik gambar tu ada cerita. Bila kau buka album, ni masa mak kau umur gini. Masa ni dia jatuh kat longkang ni. Sekarang simpan dalam handphone kau dah tak nampak dah. Dulu simpan dekat dalam album tu lain tau. Orang datang rumah. Kalau dulu orang datang rumah, jalan raya, jalan hari biasa pun, tengok album. Yes. Sekarang tengok phone. Tak bercakap. Orang datang raya tangan tak bercakap tau. Duduk diam je. Makan kuih diam je. Dah lah makcik-makcik orang tua-tua tu makin bodoh. Tak tahu nak buat apa. Anak cucu datang main phone. Itu beza dia. So barang-barang vintage ni dia ada kegemaran dia. Ada orang yang minat. Seluar kau ni seluar apa benda pula ni? Ada jahit pula ni, ada koyak. Lama bang. Seluar ni saya pakai hari-hari setahun. Kau tak basuh? Tak basuh masa tu. Serius aku pun. dia lagi berkepam tu tak era dia lagi sejuk era. Iya era. Apa Betul ni? tak, Langan? Itu Apa abang nak dia? kepam. Saya tak nak kepam. Saya nak season ni bang. Setahun Habis kau tak basuh? tak cuci. Okey. Saya beli daripada Raw. Color dia gelap. Okey. Saya pakai hari-hari ride motor. Hari-hari saya ride motor. Untuk dapatkan every season dia tu. Every detailing dia tu. Sampai setahun saya pergi berendam dekat Penang punya laut. Berendam untuk matikan color. Lepas tu saya basuh, saya simpan. Ya hari ni saya pakai balik. Sebab tunjuk kat abang. Oh, tapi memang nampak lain dia punya Lain. fading dia tu Dan yang lain. ini kau nak bagi aku tu? InsyaAllah. Kau dengar Abang. Kau dengar? Abang, jangan berharap. Tak muat. Abang nampak ni. Kau kecil. agak-agak Abang muat ke? Kau agak-agak Di antara pelakon kat Malaysia yang umur 59 tahun yang badan dia macam remaja akulah. Kan? Kau gila aku boleh pakai macam ni semua. Gila kau tengok kan. Alhamdulillah kan. Jaga makan. Tapi tak adalah nak jadi tak adalah angan-angan nak jadi hakim. Macam tu. Kita sentiasa nampak sebaya bang. Kan. Oi. Cuma kalau saya color rambut kot. Kau nampak muda lah. Okey, Abang Lan. Kita pun dah nak sampai ke penghujung ni kan. Apakah pelajaran selama lah Abang Lan daripada awal lagi sampai ke hari ini perjalanan tu dah sampai pula ke sekarang ni dah masuk Rasta bang Di mana lagi abang dah berapa kedai dah sekarang? 2 kedai je. Di mana Rasta? Rasa dengan Sungai Buang.
Dan Sungai Wang. Oh, Sungai Wang masih ada lagi Masih ada lagi. So kalau nak cari, abang carilah di Sungai Wang dan Rasta. Abang masih buat alteration ke? Saya dah pencen kot. Oh, dah pencet. Anak dia buat lah. Anak saya buat. Oh, anak buat Tapi dengan LAN ni boleh nampak ke apa ni, dia boleh buat bagi apa? Bagi consultation untuk bagaimana nak bentuk badan, baju macam mana. Semua kau buat LAN lagi kan? Yes, masih. Untuk special call lah. Okey, sebelum era tutup LAN, aku nak tanya kau kan. Era jugalah abang nak tanya kan. Ada orang dia beli baju. Dia beli baju lah, baju segalanya. Dia tengok model tu. Model tu memang elok. Yelah. Dengan tingginya, dengan rampingnya. Dengan rampingnya. Jadi dia pakai, dia pakai LAN, dia nak jadi macam model. Padahal patutnya dia kena cermin diri dia, bentuk badan dia dulu. Betul tak betul LAN? Sebenarnya bang, dia boleh beli apa saja baju. Memanglah, tapi nak kena kan lah. Tak kisah. Okey. Yang penting ialah Fit. konsult. Bila orang boleh konsultkan cutting untuk dia. Sebab baju tu dah buat cutting dia untuk orang tu. Tapi bila dia beli, dia kena buat cutting dia. Balancing untuk proportion body dia. Oh, jadi maknanya dia kena cari engkau juga lah. Dia kena pergi alter. Orang yang dah biasa buat alteration ni, dia akan pergi alteration. Sebab dia, contoh kalau kita pakai baju crop, okay, oversize kan. So, tapi kenapa kita tutup tangan kita? Proportion tangan kita. Kita kan ada muscle, tunjuklah sikit. Baru nampak balancing tangan kita tu. Balancing kaki kita. Panjang kaki kita. Ada kadang saya pakai seluar yang hanging. Ada kadang seluar saya pakai terlebih panjang. Tapi saya tengok pada, ni sesuai. Okay, nampak kaki aku panjang. Badan balance. So shoulder balance. Tak semestinya. Kadang orang tu size dia oversize bang. Dia tetap nak berfashion. So takkan kita nak buat dada dia ketat. So kalau kita buat dada dia ketat, perut dia ketat. So kita ambil sizing perut dia, balancekan dengan dada dia. So nampaklah, dia ada cutting. Right. Saya rasa itu kepada mereka yang meminati fashion, nak mengikuti peredaran zaman fashion, certain fashion, tetapi perlu buat alteration, tak dinafikan. Tapi kalau tanya saya bagi saya kena kenal badan saya kena tahu di mana nak enhance dan di mana saya nak sorokkan kekurangan dan pakai mengikut trend tetapi tidak overdo kemampuan yang saya boleh carry. Itu saya lah. Macam Datuk Rosham sendiri, apa fashion bagi Datuk Rosham? Saya fashion saya senang je. Kehidupan hari-hari saya sama je masa zaman remaja saya, jeans dengan t-shirt. Tetapi bila saya berada dalam bidang kerja saya akan berfashion. Macam contohnya saya ada malam anugerah, malam ini dijemput, masa tu saya akan tampil dengan gahnya. Tapi kalau hari-hari biasa ni aku dengan jeans dah cukup lah. Okay. Saya macam tu, simple. 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 Keyword dia simple. Tetapi saya pelik. Kenapa orang Malaysia, especially lelaki, tak semua tapi 90% lelaki kita tidak suka berfashion. Seperti Datuk Rosham ni, saya simple je, t-shirt. Bagi diorang itu fashion, bukan tak suka fashion, itu fashion saya. Okey, itulah dia. Di Malaysia, lelaki Malaysia bagi mereka paling simple t-shirt dengan jeans ataupun sebab vintage. era benda ni tak mati lah. Abang tengok kalau misalnya kata contoh lelaki di Italy, dia orang tak put aside jacket, suit semua lah. Dia orang kan berkot-kot tak. Walaupun dia orang t-shirt tapi dia orang dia orang ada fashion yang lain yang kau. Kenapa kita di Malaysia ni lelaki suka simple je? Itulah fashion bagi mereka. Sebab Itali tu salah satu tempat punca daripada fashion. Jadi memang kehidupan dia orang daripada dulu dah memang pada kecil dia orang tu dah hidup dia orang macam tu. Kan masuk dalam apa semua kan. Yeah. Dan tempat kenapa lelaki Malaysia tak boleh nak ikut fashion? Kita ikut style kita. Kenapa Itali tak ikut kita? Tak, dia orang dah smart dah. Kita ni yang perlu kita lelaki. rasa kita smart. Degil lah lelaki ni. Degil. Orang nak suruh dia berfashion. Sama juga macam Lan ni cakap, Lan kau pergi pakai baju lama ni kenapa? Dia style dia. Tak, nampak? Okay, ini at least adalah fashion, ada style. Tak, lelaki yang saya maksudkan ni majority yang
Pakai t-shirt kat luar, tak payah tak ini ke apa, relax je, tak ada apa. Bukan nak gimana pun ni. Akhirnya dia akan jadi santai je, begitu je. Satu Nak tunggu ada nak ke mana occasion baru nak bergaya. Satu Why? ialah cuaca. Cari baju yang material sesuai. Satu ialah ni. Kau tengok orang ni. Kau tengok sebenarnya orang Abang berkemampuan. Ni tak ada masalah. Aku tapi style abang aku ni. tapi abang tetap memilih aku fashion, aku biasa je jeans dengan t-shirt je. Abang pun ke situ. Kenapa? Apa tak lagi yang tak berkemampuan? Tapi abang, kau tengok abang maksudnya Ini sebab hitam putih. Kalau tak abang pun t-shirt jeans je. Kenapa? Sebab abang adalah jenis orang yang simple. Abang tanam pada diri abang, aku tak nak lari daripada kehidupan anak setinggan aku. So kalau abang berfashion, melampau-lampau, orang pun menyampah lah kau ni dulu anak setinggan. Ada beberapa artis yang tiba-tiba menukar cara hidup dia, cara pakaian dia, orang nyampah. Orang menyampah. Jadi orang dah tahulah kau ni Rosyam anak setinggan, kau jangan nak bergaya-gaya dengan keluar pakai kot, jalan pergi. Abang malu ke bergaya? Saya malu. Saya tak boleh nak. Tapi kalau ada function, saya tak malu untuk bergaya. Okey. Sebab itu kerja saya. Saya memang kerja untuk peminat-peminat saya. Tapi untuk diri saya nak maintain diri saya macam saya dulu. Supaya aku tak lupa diri. Inilah kehidupan aku. Tiba-tiba bila aku ada duit sikit, jalan pun dah lain. Bila kau pakai kot, jalan kau lain tau. Jalan kau macam, kau tak nak jalan pakai kot jalan. Dia tak kena. Semua dah. Nanti orang cakap, tengok belagak tu. Kau faham tak? Macam Lan pakai ni, ini kau bawa pergi mana pun relax je. Faham tak? Relax je, tak ada nak bergaya apa semua. Style tu, faham tak? Macam abang pula. Sekarang ni abang pun berfashion sebenarnya. Ya, kau tengok ni. Tengok ni. Dan apa yang kita kata kita selalu jumpa tu, abang tetap berfashion. Cuma abang tak pakai yang selekeh. Selekeh tu bukan berfashion bang. Okey, yang itu era betul era. Selekeh tu bukan berfashion, okey. Selagi pakai yang menampakkan bersih ataupun nampak karakter, itu adalah fashion. Dia maksud Lan ni, jangan bila badan kau besar, kau pakai baju sempit-sempit dan macam bungkus nangka, cempedak, faham tak? Itu bukan fashion, jadi selekeh lah. Dia eye contact. Fashion ni eye contact. Tak ada nampak obvious pun. Ini okay, kau pakai kain plekat, kau pakai boot macam tu. Itu bodoh lah. Pergi masjid, pakai kopiah, pergi sembahyang Jumaat ni, pakai boot, pakai tak kena lah. Maksudnya tengok kena betul. Okey tak lah? Janji rapi. Ya. Janji rapi, okay. Kemas. Apa rapi dan kemas Lan? Rapi dan kemas ialah cara pemakaian. Sebab apa? Abang faham cara pakai abang tahu cara tinggi abang tahu cara diri abang. So jadi abang rapikan dengan balancing tu. Okey. Tak semestinya abang pakai je lah apa seluar pendek ni atau seluar 3/4 globos ni. So abang nak bawa identiti apa? Dia masuk Lan tu era, hari ni kau nak pergi mana? Kerja kau nak pergi mana ni? Hari ni kau nak jumpa orang ni, pakaian kau mesti kena dengan kerja yang kau nak buat hari tu. Hari ni aku nak pergi ladang. Ya aku pakai kot, nak buat apa? Kau faham tak? Ya aku nak pakai beria, semak pakai tie nak pergi. Ni nak pergi ladang ni. Ya, betul. Aku pakailah seluar aku yang ada poket sini. Aku tak tahulah binatang apa nama. Aku pakai seluar camel je. Zaman aku kan. Aku pakai seluar camel. Aku pakai top. Aku pakai slipper. Sampai sana aku sarung boot aku. Aku masuk ladang. Ya. Dengan topi aku. Style. Handsome. Banyak anak-anak dara datang kat sana. Tengok aku kat ladang. Dia macam. Itu sebab Rosyamno. Cuba letak orang lain. Idok dipandangnya. Itu kau. Tapi dia walaupun dia pergi ke ladang, dia still ada cutting. Nampak? Dia tak main gelojor, saya nampak, saya tengok dia. Jadi tak adalah obvious benda tu. Nampak macam toki ladang. Nampaklah macam tu ladang. So basically fashion ni is all about where you want to go. No, it's not where you want to go. Kesesuaian you carry baju tu. No, you bagi letak saya, apa pun, tapi kalau you boleh carry, yang macam katalah dia fit, semua you carry yourself very well, that is your fashion. Itu satu era. Kesesuaian tempat. Of course. Itu nombor satu. Pakaian ni, okey, contohnya, engkau pergi tunai umrah, kau pakai kot.
pelik tak? Kesesuaian ketika. Kau tengah tidur, patutnya kau pakai baju tidur. Okey. Yang kau pergi pakai baju nak pergi kerja pakai tie, kenapa? Okey, Kesesuaian betul-betul. tu penting. Kesesuaian tu betul. Dan juga tengok sedar diri. Betul. Kena add on lagi. You pakai coat. Orang semua pakai coat. I nak pergi mana ni? I nak pergi annual dinner. Tapi gedobor, saiz tak kena, tak ni. You tak nampak kemas. Yang kau jadi hakim ni kenapa? Apa ni sakit no mata tengok. Tak lah, kau cakap Ribet. pasal fashion. Exactly, that yang is tiba-tiba fashion. yang kau jadi hakim ni kenapa? Fashion. We are talking about fashion today. We are Saya not talking about menghakimi undang-undang. fashion hari ini. Tapi ni era. Dia ada identiti era. Era lah pula. Kau tak payah nak puji sangat dah kahwin dah. Okey. Yelah Era di antara artis yang pandai berfashion. Abang gurau-gurau je lah. Kau jangan ngelabar. Alah. Kau jangan ngelabar Era. Abang bergurau-gurau je. Yeah. So apa yang paling penting dalam kehidupan kita ialah how we packaging kita, how we package our packaging untuk diri kita. Kerana package ni dia ada satu package, dua package. Dia ada banyak beratus-ratus package. Kau nak package yang slim, kau nak package yang besar, kau nak package yang kaki ni, itu dipanggil package. Tapi macam mana dia nak masuk package tu supaya dia menjadi satu packaging yang menarik pada diri manusia. Kerana packaging itu membawa kepada image. Image adalah penting. Kerana pertama kali orang akan tengok ialah penampilan. Penampilan pertama kali, kemudian datanglah pada kau punya otak, cara kau bercakap, ini kau punya PR. Dari situ orang akan tergoda. Penampilan orang tergoda, tetapi kau tidak ada kebijaksanaan untuk bercakap, kan? Tidak ada knowledge, orang akan cakap, oh muka je lawa, pakai je lawa tapi bodoh. Buka mulut habis. Bukan mulut habis. Jadi orang boring. Jadi maknanya pakaian itu kena setara dengan. Contohnya lah kan, kalau contohnya orang ni dia nak ikut fashion sangat, tiba-tiba kau keluar dengan pakai coat apa semua style, kan? Style pergi betul, tiba-tiba orang tu speaking orang putih, kau tak tahu. Kau jangan buat pasal. Itu juga penting. Kan, tiba-tiba kau pakai coat, tiba-tiba kau naik bas. Gila ke apa? Tak kena lah kan. Kalau dekat negara luar sejuk lama lain kan. Right, Kat betul. Malaysia tak jadi. Jadi maknanya kita kena juga sedar diri Seiring. dalam masa yang sama packaging kita juga melambang kepada ekonomi kita. Adakah ekonomi kita bersepadan dengan apa yang kita nak taburkan kepada packaging kita? Yeah. Itu juga mengambil hal yang penting. Itu sangat crucial sekarang ni bang. Crucial. Yes. Sebab orang-orang lagi ni Era, kadang-kadang bukan orang tak nak berfashion Era, tetapi orang yang tidak punya ekonomi yang baik, yang berapa baik, dia lebih baik ekonomi dia tu dibagi kepada anak rumah dia daripada Ya. dia memakai. Sebab tu kalau kau tengok orang tu fashion dia sama je kan. Itu saya tak rasa masalah kepada lelaki. Dia orang boleh kekal. Masalah berlaku ni adalah kepada wanita. Biar papai asap gaya sekarang ni. Itu sangat-sangat perlu dipertimbangkan sewajar-wajarnya. Perlu ke kita nak mengikut OOTD punya pasal, fashion punya pasal, style ini, tudung lain, baju lain semua tiap-tiap tahun. Tetapi ekonomi kita berhutang-hutang, kredit kita bertanggung-tanggung. Itu nafsu. Lan, terima kasih banyak Lan. Kita suka survivor kau tu. Yep. Kau daripada bawah, daripada budak tak habis SPM, lepas tu kau berjaya belajar, lepas tu kau buka kedai dan akhirnya kau menjadi kolektor yang hebat dekat Malaysia. Kolektor yang hebat, kau ada banyak collection kau yang harga berpuluh-puluh ribu. Lan ni terkenal tau, di kalangan ni terkenal. Itu hari masa raya tu hari siap jadi model baju Melayu. Dia terkenal. Kau nampak dia macam ni. Yelah, pandai bawa badan tu jaga. Jadi terima kasih Lan. Semoga cerita Lan ni menjadi inspirasi juga, dan juga cerita Lan ni juga membawa kepada bagaimana untuk kita berfashion. Kalau katakan sebusuk-busuknya lah. Kalau kau sebusuk-busuk, kau tak ada modal, sekarang baju dah murah, kau pakailah jeans dengan t-shirt tapi kemas dan bersih. Betul. Bersih itu sebenarnya melambangkan diri kau. Kalau kau pakai baju kotor, kan, tak best lah. Betul. Terima kasih Lan kerana sudi bersama dengan Hitam Putih. Semoga cerita kau ni akan beri inspirasi. Juga terima kasih juga kepada kita punya penaja Era. Yep, AC gas kita yang pastinya menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat baik daripada Kevlar, iaitu bahan aramide fibers, bahan bulletproof dan heat resistant yang paling ringan di dunia dan juga paling tampan dan segat. Kalau kita tengok warna dia semua, inilah dia. Dan kalau nak dapatkan macam mana, pergi saja ke apps AC Gas, download dan boleh dapatkan di sana. Okey, dan juga tahun ini kita ada peraduan kan. Dan saya alhamdulillah saya dengan Era lah duta pada AC Gas. Jadi kita memang
Pada awalnya kita jadi pengacara untuk Hitam Putih, kemudian SC Gas mengambil kita menjadi duta, dan kami nak bagi tahu kepada semua bahawa tahun ini SC Gas ada menyediakan peraduan yang boleh dapat rumah sebiji dan juga ada peraduan-peraduan lain. So download aplikasi SC Gas. Ya. Terima kasih Lan sekali lagi. Terima kasih Terima kepada kasih. semua yang menonton Hitam Putih Kehidupan. Kadang-kadang cerita itu nampak simple-simple tetapi memberi makna yang begitu besar kepada korang. Semoga berjumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.